So apa rasanya pakai telefon lipat harga RM7,699? So ini dia Honor Magic V6, telefon foldable paling ringan, paling nipis dan paling canggih untuk telefon foldable buat masa ni. First kali saya suka dengan dia punya design sebab nampak sangat mewah. Dia punya rekaan tu masih lagi identical macam Honor Magic V5 sebelum ni. Tapi yang membuatkan telefon ni seronok guna ialah dia punya ringan tu. Dia lagi ringan daripada iPhone 17 Pro Max yang saya guna. Serius, bila guna telefon ni dia rasa macam guna telefon biasa je. Dan untuk Magic V6 kali ni actually dia dah lagi lasak. Dia punya demo siap boleh tarik kapal terbang, siap boleh tarik kereta Ferrari. So orang kata kalau pakai phone foldable ni tak tahan, Honor Magic V6 ni actually dah improve banyak benda dah. Dan actually telefon ni pun dah support kalis air IP69, yang mana ini pertama kali dibuat untuk kategori phone foldable. Yang seronok pasal foldable ni juga, dia punya kebolehan multitasking. Saya nak letak 3 apps dalam satu masa pun boleh. Dan phone ni actually lagi best kalau pair dengan Bluetooth keyboard dengan mouse, sebab kita boleh dapat experience macam guna ala-ala PC. Dan best pakai foldable ni, kita boleh record pakai kamera utama dia, guna dia punya skrin depan ni untuk sebagai viewfinder. Dan disebabkan skrin dalam dia besar, kita boleh jadikan phone ni sebagai secondary display untuk MacBook. Dan software untuk Magic V6 kali ni dah improve banyak benda dekat Magic OS 10 dia. Saya agak impress dengan dia punya glass UI yang memang nampak lagi clean. Dan kat dalam ni penuh dengan specs yang canggih. Contohnya dia pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5, ada 16GB RAM, yang mana performance dia terlalu laju sampai kita tak perasan yang actually performance dia di-cut hampir separuh sebab nak bagi bateri yang lebih lama. Sampaikan saya tak jumpa sebarang lag ataupun hiccup dekat phone ni. Tapi jangan risau pasal performance tu. Actually kalau korang main game, dia punya gaming boost tu akan gunakan performance yang full, ataupun korang boleh je set kepada performance mode dekat mode bateri dia. Dan seronok pakai Honor Magic V6 ni, dia punya bateri ada bateri 6600 mAh dalam foldable yang senipis macam ni. So penggunaan saya memang sangat tahan dan charging dia pun sangat laju. Dekat dalam ni dia support 80W Honor Supercharge. So dalam masa sejam je phone ni dah siap full charge. Dan phone ni ada kamera yang sangat capable. Dia ada 3 kamera, ada ultra wide, ada telephoto, ada kamera utama, yang mana kali ni dah lagi stabil dengan sifar 65. So kalau tengok dari segi kualiti gambar tu, susah nak dapat gambar yang shaky. Dan saya suka dengan colour dia yang lebih vibrant. So nak share dekat social media tak ada masalah. Dan bagi saya kualiti gambar dia antara yang terbaik untuk kategori phone foldable. Cuma komplain saya dekat phone ni, mungkin Honor boleh improvekan dia punya kualiti video. Mungkin boleh kurangkan dia punya HDR, mungkin boleh kurangkan dia punya over sharpening supaya video tu nampak lebih natural. So secara rumusannya, telefon ni sangat sesuai untuk korang yang suka guna telefon untuk buat multitasking, nak buat kerja-kerja yang produktif. Yang mana phone ni sangat sesuai untuk orang yang kerja high value position ataupun content creator. So apa pandangan korang dengan Honor Magic V6 ni? Cuba komen dekat bahagian bawah ni.